Assalamualaikum, saya Puan Arba'iyah daripada kumpulan 7. Pada pendapat saya tentang tajuk kebersihan sebahagian daripada iman. Kebersihan dan iman sangat berkaitan. Dalam Islam, kebersihan dianggap sebahagian daripada iman. Kebersihan ni merangkumi fizikal kita, jiwa kita dan hati. Kebersihan mencerminkan ketaatan seseorang terhadap ajaran agama. Jika kita jaga kebersihan, iman juga kuat. Jagalah kebersihan fizikal dan mental kita. Minal iman. Kebersihan separuh daripada iman. Menjaga kebersihan bukan sekadar rutin harian, tetapi satu ibadah yang memperkukuh hubungan kita dengan Allah. Setiap tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya adalah bukti kesedaran spiritual dan tanggungjawab kita sebagai Muslim. A clean body and mind bring peace and discipline. Okey, untuk semua murid Latar Panjang, menjaga kebersihan diri adalah salah satu sikap untuk memupuk disiplin dalam diri kita. Baik. குப்பைகளை கண்ட இடத்தில் போடாதீர்கள். கொடுக்கப்பட்டுள்ள குப்பை தொட்டியை பயன்படுத்துங்கள். Jangan buang sampah merata-rata. Gunakan tong sampah yang disediakan. Terima kasih. Persekitaran yang bersih menghasilkan minda yang tenang, tubuh yang sihat dan sasiah yang terpuji.สวัสดีค่ะทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้านของเราสำคัญต่อสุขภาพของเรานะคะ menjaga kebersihan rumah dan juga persekitaran amat penting untuk kesihatan dan juga imej yang baik. Generasi beriman bermula daripada generasi yang menjaga kebersihan. Jadikan kebersihan sebagai budaya dan amalan harian. Buang sampah yang gone, cilik pada pandangan motor tapi gede eneng sisi Tuhan. Buang sampah ke tempatnya, kecil pada pandangan mata tapi besar di sisi Tuhan. Menjaga kebersihan sekolah kerana sekolah adalah tempat kita menuntut ilmu. Bila sekolah bersih, nak belajar pun tenang. Kita mesti menjaga kebersihan untuk menghalang virus daripada menjangkiti kita.